Selena Gomez mungkin dah mati kalau dia tak buat transplant ni. Selena ni antara artis Hollywood yang top lah dekat sana. So of course dia nak hidup normal macam artis-artis lain, pergi kerja, balik kerja. Tapi dia sedar yang dia tak boleh nak bergerak macam biasa sebab dia ada penyakit yang kita panggil sebagai lupus, penyakit autoimun. Nak tahu pasal lupus? Nanti kita cerita kat video lain Disebabkan lupus ni, dia kerap hilang time kerja. Sebab lupus ni, dia buatkan Selena jadi cepat sangat letih, muka jadi bengkak dan juga naik ruam. Tapi netizen ni duk tuduh yang dia ni penagih, pergi ambil barang terlarang. Sedangkan sebenarnya dia sakit. So 2014 Selena ni dia reveal lah yang dia dah ada penyakit kronik ni selama 2 tahun. Tak ada siapa pun yang tahu. Tapi lama-kelamaan lupus Selena ni makin teruk. Sampailah 2017 Selena ni pun pergilah cek buah pinggang dia macam biasa dan result tunjukkan dia hidapi masalah lupus nephritis, keradangan yang berlaku pada buah pinggang yang menyebabkan buah pinggang tu tak boleh nak berfungsi langsung. So dalam keadaan macam ni Selena terpaksa lah buat pemindahan buah pinggang untuk teruskan hidup. Tapi time tu siapalah yang nak derma buah pinggang? Kalau minta dengan family pun belum tentu match. So kawan baik Selena ni, Francia Reza, dia decide untuk bagi buah pinggang dia dekat Selena. Tapi awalnya Selena tolak. Kawan dia ni tak adanya. Dia kata dia insist juga nak derma. Tapi lepas saja pemindahan buah pinggang, mereka berdua ni alami masalah depres. Tapi lama-lama kawan baik Selena ni dah makin pulih lah. Cuma ni Selena ni pula makin teruk dia punya depres. So Selena ni kenalah masuk ke pusat rawatan dan jumpa dengan doktor. Lepas tu doktor sahkan yang dia ni menghadapi masalah bipolar disorder. Tapi doktor perasan yang Selena ni duk makan ubat macam-macam jenis. So doktor suruh dia stop ubat-ubat lain, fokus dekat ubat yang bagi immunosuppressant dan juga antidepressant. So sekarang ni dia tak adalah sihat sepenuhnya sebab penyakit dia ni memang susah nak sembuh. Cuma kehidupan dia jadi lagi baik daripada yang sebelum ni lah. Tapi itulah, masih lagi ada geng-geng yang duk kutuk dia.